Assalamualaikum. Hari ini kita buat teh buah pelaga. Tapi bukan sekadar minum, kita tuang atas roti berkrim. Lembut, wangi dan sedap. Mula dengan didihkan 500 ml air dan 500 ml susu atas api besar. Bila dah panas, masukkan 5 biji buah pelaga yang dihancurkan dengan jari. Ini bantu keluarkan bau dan rasa rempah yang harum. Kacau dan tarik teh perlahan-lahan. Bila mula mendidih sedikit, masukkan 3 sudu besar serbuk teh dan turunkan api ke sederhana besar. Bila teh mula mendidih betul-betul, buih akan naik masa ni. Kacau dan tarik semula untuk kawal dan bina tekstur yang licin. Tutup periuk dengan penutup yang sedikit terbuka supaya tak melimpah tapi wap dan rasa kekal pekat. Selepas 5 minit, buka penutup dan masukkan 6 sudu besar gula pairang. Ia beri rasa karamel yang sedap dan warna yang lebih gelap. Didihkan semula selama 3 minit sambil tarik teh sekali-sekala. Sekarang teh dah siap. Masa untuk buat roti. Pukul 100 gram krim tenusu selama 4 minit hingga gebu. Kalau suka manis, boleh tambah sedikit gula masa pukul. Sapukan krim di antara 2 keping roti. Letakkan dalam pinggan dalam. Dan curahkan teh panas tadi di atasnya. Biarkan meresap, lembut dan krim cair perlahan-lahan. Hasilnya, pencuci mulut viral yang wangi, berkrim dan penuh rasa comfort dalam setiap suapan.